Hai guys, Assalamualaikum. So sekarang ni pukul 12.38 pagi and saya tak tidur sebab saya bosan. Saya rasa esok macam mungkin ada kelas memandu, mungkin tak, saya tak tahu. Cikgu saya kata macam dia nak update, tapi tak tahu dia nak update ke tak. Dalam 10 hari lepas tu kita orang sekolah saya ada graduate lah, ya Allah. Bukan saya nak kena fikir, nak kena fikir tentang baju lagi. So kalau korang tanya-tanya kenapa dia cahaya, this is the reason. Yes, kita tak kaya wak. Kita tak ada lighting lighting wak. So kita guna apa yang ada je. So memang menggunakan note ni. Oh, cahaya macam cahaya ilahi. Oh, that's more like it. Saya cuba untuk tidur. Saya cuba. Tapi saya tak mengantuk lagi. Walaupun korang nampak jadi eye bag tu kan. Tapi saya tidak. Saya tak mengantuk lagi. Saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu kenapa. Okay korang. So saya nak jujur dengan korang. I don't know korang rasa benda yang sama ke tak. Kenapa dekat sangat. Saya tak tahu korang rasa benda yang sama ke tak. Tapi saya tak suka iklan Shopee. I'm so sorry about this. Sebab dia macam terlampau invasif tau. Aku tak tahu kalau tak mana cahaya ni. Hello? Sebab dia terlampau invasif, saya tak suka. Macam can you imagine aku tengah nak tengok video, lepas tu kedebuk dia muncul macam tu. Lepas tu dah lah dia nak pangkah tu kena tunggu masa. Lepas tu dengan pangkah-pangkah palsu, itu sangatlah menyakitkan hati. Saya rasa sepatutnya sistem periklanan online dekat Malaysia ni patut diberi perhatian dan sepatutnya diperbaiki untuk memudahkan pengguna. Saya tak rasa sepatutnya diorang ni patut membuat benda-benda tu menjadi lebih complicated. 2-3 lapis pangkah. Like what?